Aida kena BE ni sebab Aida ada masalah keradangan hati. So mata Aida jadi macam ni. Kuning. Memang dah tak ada, memang langsung tak ada darah dalam badan dah. Darah merah tu dah ada. Seluruh satu badan dah ni. Ini bukan setakat mata je, sebenarnya satu badan dah termasuk kuku. Okey. Puncanya gastrik. Puncanya gastrik, yang mana kalau ada gastrik tu Aida sarankan kat you all pergi buat check up. Jangan ambil enteng ataupun ambil remeh benda tu, sebab daripada gastrik tu dia akan ke arah GERD. Bila GERD tu dia akan berkumpul, dia sakit bahagian kita punya dalam ni, saluran kita ni. So bila Aida buat full check up, barulah Aida dapat tahu bahawa Aida bukan setakat ada keradangan hati, bukan ada setakatnya GERD, bukan setakat gastrik. Malahan Aida punya hempedu hancur, rosak, dan dah buat operation dan habis sebanyak 70k. So sangat rugi. Waktu tu sebelum ni ada orang dah sarankan dengan Aida untuk pakai Alora, tapi waktu tu kita jual mahal sebab waktu tu kita tak sakit. Jadi pada tahun 2024 Aida diujilah kesakitan dan jadi macam kuning ni lah. Dan Aida makan Livco. Bila Aida dah buat full check up tu, Aida dah tahu Aida ada keradangan hati, ada batu dalam hempedu, hempedu dah rosak. Jadi bila dah buat operation semua, nak hilangkan keradangan hati tu, Aida makan Livco 2 biji setiap malam. Dan Aida continue sampai sekarang ni. Malahan bukan keradangan hati je turun, malahan Aida punya berat badan pun turun daripada 90 dan jadi macam inilah. Alhamdulillah, dan mata pun jadi makin sihat. So Aida sarankan pada you all yang mana ada masalah kecil-kecil tu jangan ambil mudah lah, pergi buat check up dulu dan ikhtiar dengan produk BE lah. Dan produk BE ni bukannya ubat ataupun suplemen, dia adalah makanan tambahan.